Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat kuih kaswi jagung. 1 cawan tepung gandum. Ini tepung ubi kayu. Setengah cawan tepung ubi kayu. Ini tepung jagung. 2 sudu besar tepung jagung. Okey, ini kapur makan, kapur sirih. Okey, kapur tu dalam setengah camca kecil, kemudian kita campur dengan air. Kita campur dengan air kapur sirih ni setengah camca kecil, kemudian nanti kita kacau-kacau bagi hancur. Okay, ini 3/4 cawan gula pasir, jagung, perasa jagung, 2 sudu besar, sedikit pewarna kuning, air kosong 2,5 cawan. Kita masukkan gula dan 2 sudu besar tepung jagung. Yang penting mesti ada tepung ubi kayu dan tepung gandum. Tepung ni kena ada. Kapur ni kita lengit-lengitkan bagi hancur. Okay, kita tuangkan air. Masukkan sedikit pewarna kuning. Sedikit sahaja. Kira-kira setengah penutup. Okey, kita masukkan 2 sudu besar pati jagung. Okey, kita kacau-kacau, kita galkan sehingga rata. Okey, loyang ni terlebih dahulu kita kena sapukan dengan sedikit minyak masak supaya tujuan dia nanti waktu kita nak keluarkan kuih ni senang ya, dia senang tanggal. Okey, kita panaskan loyang ni selama 1 minit ke dalam periuk kukusan. Okey, kita tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masak anggaran dalam 30 minit. Okey kawan-kawan, ini hasil dia. Sudah setengah jam saya masak. Tengok kan? Belum lagi kita guna pisau, dia sudah nampak mula renggang kan, nampak kan? Senanglah kita nak keluarkan kuih ni. Tu dia.